apa ni? Ya Allah. Apa haruan? Pak, haruan pun kena. Boleh ya. Sungai Bernam geng. 29 November. Ya geng. Saya iyalah ini ya, saya kedang. Awal banjir depan tengok. Memang banjir sini. Sebelah ni Sungai Bernam. Tak boleh lalu geng, banjir. Sungai Bernam. Dia tak boleh. Pecah ni. Dia pecah ni. BO ni standby ni. Standby. Apa ni? Pecah. Banyak air masuk ni. Ya Allah. Ini dah seminggu dah. Seminggu pecah? Seminggu dah. Tak kemana-mana pecah dah. Allah. Sana pun pecah. Mana? Sana. Ban yang belah sana pun pecah. Masuk sana limpah. Oh, sana pecah pula. Pecah. Sana pun lama kat tu. Itu kesan lama lah. Pecah lama. Setiap banjir mesti pecah macam tu. Sungai tu. Ni ban belah sini, sungai ni. Depan sikit ni pecah. Oh, dia pecah sana. Belah sana. Tu saya mari sini pecah belah sini juga. Oh. Masak ni ladang sawit bawah ni. Bawah ni nasib baik pesaut kan. Kebun sayur. Kebun sayur. Pesaut jauh. Pesaut jauh lagi tapi Ni nak ke bawah ni. tenggelam bawah ni. Ladang sawit yang rendah tenggelam ni. Tenggelam. Man Sini sawit semua tinggi-tinggi dah. nak keluar mana air tak boleh keluar. Ini kalau dah masuk terus jadi termenung lah. Allah Akbar. Dia tak tahu dah berapa hari boleh turun. Beho dah standby kat situ dah. So, Kapal korek dah standby dah. tak apa. Dia nak standby kok ban pecah pula belah sana. Jalan utama ni standby, kalau pecah masuk kampung tu lagi teruk kan. Kampung mana? Kampung ni Gagal. kalau pecah jalan utama ni sana banjir pula. Yang Kedansah lah. Belah kampung Genazah belah sana. Kedansah lah. Alhamdulillah hari ni tak hujan lah. Berapa seminggu tak berhenti hujan. Seminggu lah. Kenapa je? Tak lebih lah. Oh Alhamdulillah ini. Talapian merah. Ni lombok lepas ni. Tu lah. Orang bela ni. Tanam gaul melapar. Belah atas. Belah bawah. Bawah ni. Ni belah bawah. Oh ini jala belah bawah tadi. Di sini.
ikan tu naik. Ya. Semua ikan tilapia. Baru sambung 2 kali baru Oh, baru sampai lah. sampai. Lalu ni ikan lombong. Ha? Ikan loba? Ikan lampau, Ikan lampam. Oh. ikan paus macam-macam lah. Ya, ikan sungai. Ikan sungai campur. Ini tiba-tiba ada tilapia pula. Tilapia biasa orang bela je. Tilapia merah tu. Boleh tahan, kasar kau. Tilapia kan. Saya rasa 5 jari dia ni. Mancing, casting. Selalu ikut jalan ni ni. Kalau sana banjir, sana pun tak boleh masuk. Selalu ikut sini. Ano pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Itu orang pakai lapu kan. Ah. Lawan. Hai. Kalau dah macam ni gaya ya. Oh, masak ni dalam ni. Ladang-ladang yang apa? UP punya ladang ni pun habis tenggelam ni. Oh. Oh, nasib baik tak dalam. Tak lah Sana dalam om. Sana dalam ni. Info ini okey, air Sungai Penam geng. 29 November. Air masih penuh, pecah. Masuk ladang sawit. SKC kebun. Tengok acik ni menjala. Tengok ada hasil ni. Oh, tengok. Oh, ada lampam. Lampam Jawa Lampam. Oh. Asal oh. Boleh lah. Rezeki musim banjir. Ban pecah. Tembak sini. Ini kawasan dia. Kawasan ikan tunggu je. Tunggu. Bagi dia main-main kan. Air tu. Ikut air tu. Okay, tembak lagi. Acik ni tembak lagi kan. Oh, cantik. Ikan tak habis. Tapi hati-hati ni. Ni kemungkinan akan pecah lagi ni. Air masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi apa ni? Ya Allah. Oh. Apa haruan? Haruan pun kena. Macam-macam ikan lah mak. Macam mana ni? Nasib lah. Rezeki mak. Rezeki. Dia suka ikan-ikan pemangsa ni suka main arul kan. Arul tepi-tepi dia nak makan sampai anak-anak ikan tu. Semalam betul eh? Semalam. Tak pecah tu dah boleh lah ni. Tempat dia ni. Besar kalau ni? 3 kilo lebih. Dia boleh lah 3 kilo. Seko? Seko. Saya ingat 3 kilo banyak-banyak. Seko 3 kilo. Sana boleh masuk ke? Sana boleh masuk ke? Boleh. Tapi kat sana tanda api tu air lah kendaraan. Air naik yang ini ya? Tapi sana nak pergi sana boleh eh? Boleh. Nak ke sana boleh lah. Tapi nak lepas ni tak boleh lah. Patah balik lah. Sebab situ rendah kan? Tak boleh tanda api tu kan. Tak ada jalan. Rendah habis kan?
Yupi ya. Oh, try. Try. Ada juga. Alhamdulillah.